Saya nak tanya ni contoh lah. Sebab kita boleh mampu berangan, tapi yang menentukan adalah Tuhan, betul? Ya, okey. Tanya lah you. Ni kalau contoh kita jadilah ni kan. Ya. You jadi dengan I, you nak panggil I apa? I bagi you Daddy nak? Apa? You, nak tersikit. You bagi nak tersikit. Apa dia? I bagi you Daddy. Daddy, Mami ada kat sini. Bagi si minum tak? Okay, minum you. Daddy makan elok nanti Mami masak untuk Daddy. Tapi takkan nak panggil Daddy. Daddy kan kalau contoh anak-anak yang panggil. Okey, saya bagi you sayang. Nak? Saya biasa lah. Sama okay, orang lain. Okey, saya bagi you B. B biasa, orang lain pun dah panggil. Takkan nak bagi abang kot? Biasa. Senang kita bagi kanda je lah. Walau you mama kanda kan? Itu okey. You bagi I bagi you kanda, you bagi I dinda. Tak nak.